Alright, so hari ni aku nak pergi lunch dekat Richie's, and pada masa yang sama aku nak unbox. Kau tengok dalam bag ni, nampak tak? So yeah, let's go. Oh, okay dah, aku dah settle order. Alright, tapi sementara makanan aku siap, aku buka dululah, okay? Dalam seminggu juga dah sampai, tapi ni baru aku berpeluang nak buat video ni lah. Sebenarnya aku nak lama dah. Minifigures ni complete. Ada dalam berapa 12 kalau tak silap. So dia Lego Animal minifigures. Ni first time aku dapat completekan set minifigures. Kalau minifigures aku yang sebelum ni memang selalu tak lengkap sebab selalu sold out. Ni aku beli yang complete punya. So kalau complete punya dia macam charge sikit lah, okay? Harga tu dia charge sikit. Oh yeah, aku hampir terlupa. Okay, sebenarnya aku beli ni minifigures ni, dia dapat free gift tau. Free gift tu dia bagi minifigures stand, mana kita boleh letak minifigures kita dalam stand tu. Dia macam lebih kemas lah free gift dia. Nampak tak? Minifigures dia. Tapi yang pasti ni brand new lah, okay? Kotak dia tak buka lagi. Sebab kalau minifigures yang version baru Lego, kalau tak silap aku lah, kita boleh tengok ada apa kat dalam. Walaupun dia blind box, kita ada dia buat satu apps tu, kita boleh scan QR dekat kotak dia, dan kita boleh tengok ada apa kat dalam. Complete set. Wih, excited sis. Series ni aku memang suka gila sebab dia comel loh. Nampak tak? Memang comel. Dia ada macam-macam binatang lah kat sini, okey? Memang cantik. Nanti aku akan tunjuk satu-satu, okey? Alright, so ni semua yang aku dapat. Okay, ada 3, 6, 9, 12. So complete set dia adalah 12 lah. Kalau korang tengok kat sini, dia ada 12. Okay, makanan aku dah sampai. Mungkin aku akan makan dulu, and then baru aku akan unbox untuk korang, okey? Satu-satu. Alright, so aku dah settle makan, and ya, aku rasa aku nak ubah tempat lah untuk unbox aku punya minifigures ni, sebab lighting kat sini tak berapa cantik sangat. So maybe aku akan duduk belakang sana. Nampak tak? Meja kat belakang sana. Kat situ macam cerah sikit lah. So ya, jom, let's go. Alright, so aku dah settle, pasang semua, and next aku nak pasang dia punya, apa panggil, base.
base okey, untuk letak semua ni Lego ni. Okey, jom. Okay, base yang dia bagi free gift ni, okey, dia memang cukup-cukup untuk letak figures ni. Sebanyak 12 lah. Okey, 12 figures. 3 days later. Alright, so sekarang ni aku ada kat rumah. Okay, masa aku nak pasang acrylic yang untuk letak minifigures tu, aku baru perasan dia perlukan screwdriver. And aku tak bawa masa tu. And so aku kena sambung kat rumah. And so aku ada screwdriver tu, kecil je. And jom kita pasang. What the dog doing? Alright, so ni adalah hasil dia. Acrylic dia ni memang kemas gila. Nampak tak? And nak letak minifigures ni pun memang kemas, memang tak gerak dah Minifigures aku ni memang dah tak gerak. Mana tapak dia tu memang dia macam dah muat-muat untuk minifigures ni. Contoh macam yang ni. Tengok. Nampak tak? Dia ada kotak dia ikut bentuk yang warna hijau ni. So bila letak tu memang just nice. Memang tak gerak lah. Okay, memang kemas lah, buatan dia tu memang kemas. And cuma satu je lah masalah. Okay, aku ada problem tadi dekat screw dia ni. Okay, aku dah macam confused sikit sebab dia lubang dia tu dia ada besar, ada kecil. So screw tu pun dia ada besar, ada kecil. So macam confused lah. Okay, bila aku nak screw tu dia ada yang tak muat, macam tu lah. Tapi overall memang okay lah. Okay, memang nice. Okay, aku memang recommend. Okay, siapa nak kumpul full set macam aku ni, okay, aku akan letak link minifigures yang aku beli ni dekat bawah. So korang boleh beli dekat situ. And aku tak sure masa aku beli tu minifigures full set ni dia bagi free sekali tau dengan acrylic ni. Okay, tapi sekarang aku tak sure dia buat free ataupun tak. And tengoklah macam mana. Okay, aku akan letak link dekat bawah tu sekali dengan acrylic dia punya ni lah. Okay, korang boleh beli dekat situ. Okay, tapi sebelum tu jom kita letak dulu minifigures aku ni dalam almari Lego aku. Alright, jom. Alright, so mungkin aku akan letak kat sini. Nice doh. Kalau korang nak display tu, kalau korang nak display tu memang nice. Serius. Memang cantik Nampak kemas lah. Okay, memang nampak kemas. And aku letak sekali dengan Lego set aku yang ni. Alright, so aku rasa itu sajalah untuk video pada kali ni. Kalau korang enjoy tengok video ni, korang jangan lupa untuk like dan subscribe channel aku untuk video yang akan datang. Okay, so insyaAllah kalau ada rezeki lagi, aku akan beli lagi Lego set. And aku akan pasang untuk korang. Okay, so kita jumpa lagi. Bye.